Nak saya ajar kepada anda bagaimana nak setting handphone anda untuk anda tahu ada scammer sedang memerhatikan anda. Sharekan video ini, kongsikan video ini kepada seluruh rakyat Malaysia agar kita boleh bantu mereka untuk menjadi pengguna digital yang bijak, belajar tentang keselamatan digital. Assalamualaikum, salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Ada scammer ataupun hacker dalam handphone anda yang sedang memerhatikan anda atau mencuri data anda, dan yang lebih menakutkan, dia boleh curi duit dalam akaun anda. Saya ajar anda beberapa tips bagaimana anda nak tahu. Pertama, anda lihat di bahagian atas handphone anda tu, jika ada lampu merah, bulat kecil dan hijau atas handphone anda, itu merupakan tanda ada scammer atau hacker yang sedang rekodkan apa-apa kegiatan aktiviti anda, ataupun dia sedang mendengar apa yang anda cakap, melihat apa yang anda lihat. Antara tips lain ialah lakukan setting ini untuk anda melihat dan mengenal pasti ada tak lahanat-lahanat scammer ataupun hacker dalam handphone anda. Pertama sekali, anda tekan button bintang #21#. Apabila anda dah tekan button itu, akan keluar dekat situ beberapa macam laporan ringkas lah. Anda boleh nampak ada banyak perkataan disable. Kalau keluar semua disable, selamat. Tapi kalau ada keluar enable, itu tak selamat. Dan apa yang anda harus lakukan ialah anda kena lakukan setting yang kedua. Setting kedua ni adalah antara setting yang anda boleh guna untuk pastikan handphone anda dalam keadaan selamat. Semua orang risau kan? Okey, anda tekan button #002#. Selepas anda tekan button ini, anda akan nampak laporan yang dikeluarkan atau mesej yang keluar kat situ, fail ataupun sukses. Untuk handphone yang selamat, dia akan keluar fail. So tak perlu risau kalau dia keluar fail pun, sebab tak perlu nak dibuat apa pun pada handphone anda. Tetapi kalau dia keluar sukses ataupun complete ke dan sebagainya, itu tanda bahawa dia dah keluarkan scammer atau hacker daripada handphone anda. Ini merupakan antara setting yang anda boleh lakukan. Nak saya ajar setting yang lain lagi? Boleh, tak ada masalah. Kongsi dan sharekan video ini agar kita dapat membantu orang lain, memberi manfaat pada orang lain, menyelamatkan orang lain. Nak saya ajar lagi setting-setting yang lain? Jangan lupa follow akaun saya. Saya akan kongsikan bagaimana cara untuk anda setting handphone anda, gunakan handphone anda dengan selamat. Agensi kerajaan, syarikat swasta yang ingin saya hadir ke lokasi anda untuk saya kongsi dan dedahkan rahsia, tips, formula, nasihat, bengkel, ceramah, seminar, kursus, latihan dan sebagainya, bagaimana untuk menjadi pengguna digital yang bijak. Nak belajar tentang keselamatan digital, nak elak daripada menjadi masa scam, saya akan hadir ke lokasi anda. Tak nak kena scam? Dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.